Dalam episod ke-17 drama bersiri Jiwa Seorang Pentaksud, uh, dalam pada Jana bertindak bijak, cuba cuba menyelesaikan kes dia, cuba bagi idea segala bukti yang seseorang telah memerangkap dia. Tapi yang paling obvious sekali ialah Firzan yang berubah, dah kurung dia. Lepas tu dia suspek orang-orang yang dekat dengan Firzan yang mengkhianati dia, mendajalkan dia. Tapi segala usaha Diana tu Firzan dah dapat tangkap. Mungkin dia tengok macam perbuatan pergerakan Diana lain macam ke, ada informer dia ke, dia kan banyak orang suruhan. So dia nampak Diana mula bertindak, dah berani lah maksudnya. Tapi penonton kata diorang suspek bini ideal yang mengkantoikan Diana pada Firzan. Tak tahu apa motif bini ideal tu. Kalau betul lah, ada yang kata macam takut sangat ideal dapat mak tiri yang lawa. Jadi itulah, macam lu sangat motif dia tu. Tapi mungkin dia tengok macam ideal rapat sangat dengan Diana. Tak tahulah dia pun apa share si bini ideal ni dengan Firzan. Tak tahulah. Mungkin dia takut macam bapa mertua dah hilang kuasa ke bila dikantorkan oleh mak tiri suami dia. Banyaklah persoalan. Tapi dia maksudnya jalan yang dihadapi oleh Diana ni agak sukar sikit sekarang ni. Kalau dah kantoi, tak tahulah, mungkin Firzan tahu ideal yang punca anak sendiri ya. Dalam masa sama Aiman dia dah nampak lah perangai bapak dia ni. Dia dah mula sedar, tapi lambat sangat lah. Dia macam memang lembab sangat Aiman ni. Dia selepas disedarkan oleh ideal yang bapak dia macam mana, perangai bapak dia yang kahwin kekasih dia lepas tu bukan sekadar kahwin kekasih dia lah yang buat segala benda yang jahat lah pada Diana. Okey, jumpa lagi.